Allah. Saya setuju. You nak influencer dapat banyak likes, nak konten, nak cloud. Adakah ni you punya ticket to hell by drone? Kita akan buat saman malu kepada semua yang berkaitan. Manusia seorang ke dua orang ke, saya budak kecil 15 tahun ke 12 tahun, saya akan saman malu, tak akan maafkan. My husnuzon is gone to the drain lah. Out you go. Hari ni Dr. Fadilah bersama-sama dengan klien dia datang ke PPM buat aduan sebab semalam saya baru-baru ini viral tentang doktor berkenaan dengan penganiayaan kepada binatang. Saya membaca dan juga saya tengok di media arus perdana dan semua media-media mengeluarkan kisah ini. Pada saya, pandangan saya sekarang ni kami bawa doktor bersama-sama untuk bawa doktor ke sini untuk menerangkan apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang kita tengok yang dipaparkan baru-baru ini, itu mereka tengok mendengar sebelah pihak. Sekarang ni kita biar doktor dan kliennya sendiri menjelaskan keadaan sebenar. Sedang media ini diadakan untuk membersihkan nama saya, jawatan saya, dan untuk profession saya. Dan saya terkejut dan saya menangis sebab saya sangat sayang pada haiwan. Tak kira lah apa haiwan pun, ya. Sebab how to say that, I really love animals. That's the reason why saya jadi veterinar. Telah berkhidmat dengan jabatan veterinar selama 30 tahun. Dan setahun saya di universiti, selepas saya graduate sebagai RA, di mana saya berkecimpung dalam bidang rawatan kuda, equine. Saya banyaklah, saya will be the first houseman lah kira. Dan saya buat exotic, dan sebagai RA tu saya mengajar serba-serbi lah, both small and large animal, ya. Surgery ke apa, kira untuk sebagai based on my kepakaran. Dan lepas tu saya join department selama 30 tahun lebih sampai saya pencen. Dan setelah pencen, yang bertanya kenapa saya buka klinik veterinar, ya. Sebab my ex kata, doktor, don't stop because you are an expert. Sayang kalau doktor tak teruskan. At the same time saya buat sebab saya tak nak kill my skill. Kalau lama kita tak buat tu, skill kita hilang. Sayang lah, ya. That's the reason why saya buka. Dan saya buka pun, I said I'm not going to charge people so high because money is not easy to come by. So I charge minimal fee, but based on I enjoy kalau rawatan, kalau haiwan tu baik, bersakit, saya enjoy. Rasa alhamdulillah. Alright. And I do both dogs and cats and other things. Dari segi Islam, memang kita tahu tata tertib, kena samak ke macam mana. I do know. Alright. Okay. Bila saya dengar haiwan tu mati, the first thing saya call Hafiz. Ada recording, ya. Kita buat police report, ada recording. Mana bukti yang mengatakan saya call Hafiz. Mengatakan, Hafiz, did you feed the animal? The dog died, Pumpkin died. I call the name. Bila kita dah ada nama untuk haiwan, that means betapa rapatnya haiwan tu dengan kita. Pumpkin died and one more cat died. Whose cat is that? Sebenarnya kucing yang mati saya tak tahu. Whose cat is that? And then yang saya muskil hingga hari ini, kalaulah tak bagi makan, understood, animal boleh lepakkan dan melepak lah, melepek ke apa kan, melepek. Kucing ada tiga ekor, kucing ex-staff saya. Okay. Anjing yang si Jessie ni punya, anjing Pumpkin, yang diamanahkan untuk saya tolong jualkan sebab saya rasa tak baiklah orang ambil for free. So saya kata dengan Jessie, let me find an owner for you to rehome the dog, and they pay you pittance because you can't pay you a little bit because it's not fair, because you don't have enough money. It's good kalau dapat bayar bagi you. Tak boleh lah ambil tindakan because she's not that clever.
ambil for free. That was my intention. So the dog was placed at the clinic. Dan dan saya memberi makan hari-hari tu, and I played main dengan anjing tu, okay, dekat klinik saya. So doktor mesra lah dia binatang. The dog kenal saya, haiwan kenal. Kesayangan dia, pumpkin tu. Kesayangan saya. Dan bila saya kurang sihat, saya terpaksa tak boleh pergi kan, dan saya dalam proses nak pindah. So tinggal hanya 3 ekor kucing. Itu pun kucing ampunya ex-staff tu yang saya tahu berniat tak baik pada saya, yang membantu untuk memviralkan kepada yang social media ya. Yang saya inform yang 2 orang ni, from now onwards, because saya tak datang kerja, saya buat daripada kerja from home. I do house call because I'm not that well, I cannot drive the car that far. Awak hanya bagi makan, minum, check is clean, basic clean. Sebab kita dah nak pindah, saya kata, proses pindah. Sebelum kejadian tu ke doktor nak pindah ataupun selepas kejadian? Daripada bulan Oktober doktor dah nak pindah. Sebelum jadi isu ni memang doktor dah nak pindah, tapi I told her, doktor ni dia tak ada luck with the staff, because bila dia dapat staff tu, dia sayang dan percaya 100% daripada ex-staff yang perempuan ni dengan these 2 guys. So I ni klien dia, I nampak dia punya gerak-geri dia macam mana. Bila dia dah percaya sangat, dia tak akan datang, sebab kalau dia datang dia sakit. So why should dia nak kena pergi berubat lagi? Lepas tu benda sebenarnya sepatutnya lah, kalau ikutkan logik kita, dah lah kau tinggalkan kucing kau tanpa bagi duit makan, tanpa peduli, itu kucing kau. Lepas tu kau nak jatuhkan doktor tu yang menjaga kucing kau, yang bayar gaji kat orang 2 orang harian, bayar lagi beli makan, beli pellet untuk kucing kau. Lepas tu kau dah ambil kucing kau, kau pergi viralkan benda lain. That's how bad she is. That's a scenario. Betul. Saya tak nafikan. So benda tu nampak bersepah sebab berapa lama bekerja doktor? Hampir 5 tahun. That girl 5 tahun. Dan dia mengatakan saya tak bayar gaji. Kalau you tak bayar gaji, adakah anda akan kerja dengan orang selama 5 tahun? Adakah logik di situ? Logik akal lah. Saya tak bayar gaji, yes, 1 month masa Julai, saya ingat. Sebab dia tak datang kerja 2 minggu. Bila datang dia kata dia sakit. Dia ni baru stroke, so dia sakit. In the end, saya jadi pekerja, dia jadi tuan klinik. Dan saya bayar dia. After belum all, lagi advance. Belum lagi minta duit deposit motor. So lelaki ke perempuan? Selama bekerja tu ada macam gaduh ke yang buat? Saya orang yang husnuzon, tak pandai gaduh. Tapi dia selalu marah doktor. Saya suka dia. Saya memang tak pandai marah orang. Yang dia ambil cuti 2 minggu tu, dia bagi tahu tak sebelum? Sebab dia sakit, so nak datang kerja macam mana? Sebelum cuti apa ke? Most of the time saya ada dia punya record. Dia ada call, dia bagi tahu. Tapi macam orang yang tak ada akal fikiran. Sebelum ni you 2 bulan tak datang kerja sebab you sakit. Itu belum lagi cakap you pergi operation apa, alam gaib lah. So dalam masa 5 tahun yang dia bekerja dengan saya, dia hanya bagi saya MC 2 hari je. Itu pun baru-baru ni. Maknanya dia dah ada plan tu. Kenapa tiba-tiba dia bagi saya MC? Selama-lama ni masa dia kerja, kalau dia tak datang kerja, doktor, saya sakit. Ibu saya tak bagi saya kerja sebab saya jatuh bila air. Sentiasa jatuh. Jadi ibu dia lah yang cakap, yang memberitahu boleh kerja hari ni ke tak boleh kerja. Ibu dia lah yang cakap. Umur berapa diorang ni dalam lingkungan? Dia 27. 27-28 lah untuk this girl. Dua-dua tu. Mak dia umur 30 lebih 40. Macam itulah ibu dia. Dia anak beranak kerja ke macam mana? Dia tak anak beranak kerja, tapi mother dia ni macam conquer dia. Conquer kita. Dia yang beritahu doktor, doktor, anak saya nak advance ke? Doktor, you tak boleh marah anak I. Dia macam tu. Dia tak boleh kerja hari ni sebab dia kena rehat. Doktor, balik pada cerita kucing. Doktor sedar yang doktor kena viral ni bila? Okey. Lepas tu, saya dah kata we try to bury the dog, kakas kan dah busuk. So saya marah Hafiz ni more than 4 days tak makan ni, saya kata. Tapi saya pun muskil lah. Kenapa kau tak makan 4 hari ke 5 hari? Kenapa kucing tu sihat, anjing tu mati? Kalau ikut logik akal sains,
Yang mati dulu kucing. Kalau anjing kau nak mati tak makan, memang dia tak makan 2-3 hari, dia akan melepak. Kenapa dia mati melepek? Kenapa dia mati dengan kepalanya macam gitu? Macam mana doktor dia? Kepala dia menjulur keluar. Dia tangan dan kepala macam tu. Macam ditarik. Sebab cage tu sangat keras. Cage untuk anjing. Macam mana kepala yang besar boleh keluar, tapi cage tu tak adalah kemik mana pun. Anjing tu tak gigit ke? That's tak why. tahu. Tapi anjing siapa baik. yang tarik kita tak tahu. Sebab anjing dia kalau nak makan, gambar yang dipaparkan tu keadaan macam tu lah. ya macam ni anjing tu. Sebab anjing kalau makan dia tak makan pakai kais, pakai tangan. Kucing ya. Kucing je. So inilah kemusykilan juga saya terterakan kepada polis dan kepada DBS. Doktor ada buat laporan polis kan? Ya. Ada. Dekat situ tak ada CCTV. Tak ada. Tak ada. Sebelah Dobi ada. Memang nampak yang saya punya ex-staff dekat depan dan Selalu berada di depan klinik almost every Malam-malam. night. Untuk apa? Saya tak tahu. Ada beberapa orang Sebab yang nampak daripada grup penduduk, bila benda ni viral, semua keluar. Oh macam ni dulu this girl selalu suruh budak-budak tolong bagi makan, dia tak bagi makan, dia tak datang kerja. So jiran-jiran aware lah. Jiran-jiran aware. selepas dia war-warkan yang cerita sebenar. Sebab memang daripada viral tu saya pun akan kata saya jahat, ya tak? Tetapi bila dia tahu cerita sebenar, puan ni cakap, baru dia orang terfikir balik logik akal. Dan kalaulah you ada vendetta, personal vendetta ya, yang sedapnya saya dapat tahu 4 orang pergi masuk ya. 1 lelaki, 3 orang wanita. 2 wanita tu ialah my ex staff. Adakah saya ni jahat sangat sampai diorang ni benci saya sangat? Diorang 2 ni diberhentikan sebab you mencuri. Takkan you nak simpan pencuri dalam klinik you? Duit vaksin yang mahal-mahal. Diorang ni, diorang tak ada latar belakang medik tau. Veteran Tak kosong. Kosong. Seorang tu baru lepas last belajar tingkatan 3, tak tahu apa-apa, tapi sebab dia rasa dia ikut doktor, dia rasa dia pandai, dia sendiri nak cucuk, dia sendiri nak buat catheter, memang bahaya. Dan so all the vaksin yang mahal-mahal, yes, all the DDA drugs yang tak boleh digunakan, dia guna sesuka hati. Sebab bila dia dah berhenti, saya perasan saya punya buku yang saya tulis, kalau buku untuk pakai poison drug kena ada buku. Berapa kita ambil untuk apa-apa. Yes. Bila saya cek balik, kenapa terkoyak ni? Yang kerjanya dia saja dengan saya. Siapa yang buka? Sampai hari ini saya tak jumpa. Dia melulu mengatakan, maknanya tu pada saya bukan mengaibkan lagi, menunjukkan kebodohan saya ataupun saya punya saya kira master in oncology and virus. Takkan saya sebodoh itu nak bagi expired thing. Yang you pergi cakap expired, bukan you nak jadi doktor pun, saya yang doktornya. Betul tak? Rompun, xylazine, ada a few. Dan dia perlu dilupuskan. So saya kata, apakah itu nak hajat awak bila you mengatakan ada expired drug? Itu memang hitting below the belt. That one memang sedih saya. Mana keluar dalam diwawarkan. Dan diwawarkan di arus perdana. Oh ya. Dan maknanya saya tak ada etika lah. Yes. Right. Dan kata 12 ekor kucing mati. Mananya? What's the proof? Mananya skeletonnya? Anjing tu howling, nyalak kelaparan. On the 11th, dia kata on the 12th, the dog died with maggot. Science. The dog can have maggot dalam masa 1 hari. So semuanya, bila you nak buat penyiaran, get it right. Don't make yourself stupid. Now I can even say straightforward, you are being stupid. You memberikan berita palsu dan fitnah openly dan membodohkan diri sendiri, memalukan diri, mengatakan you bodoh. Okay? Janganlah orang panggil you idiot pula tu. Okay? You nak jadi idiot ke imbecile? Tell me now. Idiot IQ 0. Openly dia media tu yang sangat saya sangat kecewa. NGO bagi semua detail, In detail. nama klinik, alamat klinik, nama doktor. Boleh call je, tapi ada call tak? Tak ada.
Dan maknanya macam hasad di situlah. Dia macam nak cloud. Saya sangat berkecil hati dan kecewa, dan saya memang bernekat sekarang untuk mengambil tindakan undang-undang lah. Di atas mana-mana media, mana-mana pihak yang mengaitkan, menyiarkan, menyalahgunakan sosial media untuk kepentingan untuk menjatuhkan saya tanpa usul periksa. So